cabaran seorang wanita yang berkejaya dalam industri yang didominasi oleh orang-orang lelaki. Macam mana tu cabaran dia tu? Sebab saya lelaki, jadi saya tak tahu macam mana orang wanita ni dia rasa cabaran dia tu. Okey, seperti yang mungkin viewer dah tahu kan, Coffee Star kita buat coffee machine. Kita letak dekat lokasi-lokasi. So antara cabaran dia kadang-kadang bila staff kita tak cukup, saya sendiri pergi servis mesin. Wah, ya, saya sendiri pergi servis mesin. Maksudnya kalau ada sedikit-sedikit technical issue, belajarlah. Dan kita pun memang ada create SOP. So daripada SOP tu saya baca dan saya cuba. Kalau saya tak tahu, saya akan call kita punya manager technical. So itu antara cabaran sebab ramai tak percaya, boleh ke perempuan pergi buat mesin kan, servis mesin. Kadang-kadang tu pula bila kita punya barang sampai, contohnya kotak-kotak cup kita, masa tu semua orang dah keluar, tinggal saya seorang. Saya pikul jugalah. Pikul jugalah. Buat slow-slow lah cara kita kan. Kalau ramai-ramai tu boleh siap 2 jam, mungkin saya seorang-seorang tu sampai ke petang lah. Tapi saya buat slow-slow. Tu antara cabaran dia. Selain daripada tu, saya ada kelemahan sikit lah, which is saya tak pandai bernetworking. CEO memang minta pergilah keluar kan, jumpa orang, bernetwork. Saya tak faham apa itu networking. Itu antara cabaran yang saya rasa sampai sekarang saya masih belum overcome lagi.